So kalaulah kita asyik letakkan KPI yang sangat tinggi, okay, sentiasa nak looks perfect, okay, sampai contoh ada anak kecil dekat rumah, okay, tak boleh ni. Anak kecil ni memang nak kena berkelakuan seperti malaikat, tak boleh langsung apa orang kata buat silap, tak boleh langsung nak bersepah. Itu memang akan mengundang kepada kekecewaan diri sendirilah. Okay, sebab kita tahu fitrah kanak-kanak ni memang mereka sangat orang kata aktif, bermain. So memang kita susah nak kontrol dekat situ. So jadi kita kena kurangkan expression. It's okay. Kita biar dia main macam biasa, tapi kita bagi tahu dekat dia yang okay, lepas main kemas balik. Kita ajar sikit cara nak handle di situasi tu. So dekat situ expectation kita dah kurang, kita akan rasa kurang kecewa lah, kurang marah lah kat situ kan. Jadi bila expectation kita kurang, emosi kita pun akan a bit stable sikit. Okay.